Ada ketika bila saya nak datang ke kuliah, ada saja kendala yang mendatang. Kadang-kadang daripada anak bini kita. Memang dah. Dunia ini maknanya percubaan. Banyak sangat benda yang menjadi apa benda ni? Halangan-halangan untuk kita dalam nak menegakkan Islam dalam diri, dalam negara, dalam masyarakat dan seumpamanya. Biasalah bila kita duduk dengan orang ramai, mesti dia ada halangan-halangan. Mesti ada benda-benda yang menjadi pagar yang menyusahkan kita. Kadang-kadang kita nak pergi surah, bini kata, bang malam ni kalau tak beli kau esok malam ni lah dah ni. Nak jualan murah, jualan murah pula. Kadang-kadang kawan kita baru kita nak pergi kuliah, dia kata, marilah tolong aku nak ajak mu temang gini-gini, nak pergi jumpa orang, nak ambil duit gini-gini. Pergi pula. Ni dia panggil area-area gangguan-gangguan kita dalam ibadah. Tapi ingat, kita kena kuat. Kena kuat. Jangan beri dia halang kita pergi kuliah, kita bawa dia pergi kuliah. Malam ni ada kuliah, bagi tahu awal-awal atau mesej ke anak bini kita, malam ni kuliah, tak ada sebarang alasan. Nampak? Pukul 6.30, pukul 7 mesti siap masuk dalam kereta. Anak kita tak boleh nak tengok Ultraman. Nampak? Nundia Ultraman. Pung, bubur tak kepala. Faham tak? Baru dia reti. Nampak tak? Anak sulung pula tak boleh nak tengok Batman. Nampak? Batman ke Ultraman ke JKK Man ke masuk dalam kereta. Faham? Kita kena tegah. Nak? Hak besar sikit. Nak? Tak kata apa. Ayo. Bukan cik tak mau pi. Cik ni janji dah dengan kawan ni nak pi cyber cafe. Dia ni kawan lama. Nampak? Boleh lah ayah. Tak mau pi kuliah lah. Tak boleh. Ayah kata pi, kena pi. Hang tak pi, jaga. Kena kerah gitu. Alah, ya takkanlah kan macam tu. Ni kawan lama ni, sekolah ni. Dulu masa sekolah rendah, dia ajak janji dia ni. Dia boleh pukul 4 jadi nak pergi cyber cafe. Tak boleh. Ayah kata tak boleh, tak boleh. Hang pergi pakai baju. Tak mau lah ya, biarlah tak mau lah. Biar ayah nak marah-marah, tak mau. Tak mau, buat gini. Hang main sini, duduk bawah ni. Nampak? Ambil tangan, tapuk tangan, bubur tak kepala gitu. Akak, pusing, lipat, tupuk, puk. Dah kita ayah dia kan, tahu tak? Kita bela dia, kita susahkan dia. Takkanlah kita nak beri keizinan kepada dia benda main itu. No kompromi ya. Nah, lain benda mustahak sangat. Cyber cafe mustahak apa? Lain kawan dia nak pergi masuk hospital, dia nak pergi tengok, tu bab lain. Jadi biar keras sikit. Mak memang dia lembut. Bila mak lembut, ayah lembut, balik awal. Batu Tuhan buat orang puang lembut, orang laki-laki keras. Batu budak-budak kalau mak dia payah dengar. Anak dia duduk main basikal, tengah maghrib orang bang, Allahu akbar. Nampak? Mak dia kata, mandi, maghrib dah ni mandi. Anak dia takut tak? Tak. Nampak? Ayah mesti lebih keras atau lebih lembut? Mak kata, mak mandi maghrib. Ayah pun balik, mak mandi. Dia apa? Mandi. Botong lagi. Tu baru ayah. Tambah ayah, tambah pergi surau nak tengok TV. Ambil TV, lepor turun tanah. Bukan mahal sangat maiding 399. Faham? Biar keras kalau dalam bab agama. Baru dia tak boleh gurau. Ayahku tak boleh main gila babi, jangan main. Tu baru betul. Bini pula, awak ingat pakai baju cepat-cepat. Ni 5 minit lagi orang bang. Tadi kau bodoh. Malam ni ada kuliah. Kalau tak mau lah bang, tak mau lah bang. Malah awak rasa malam ni. Malah tak malah, awak isteri saya. Jangan deraka pada saya. Allah takkan sampai macam tu sekali. Dah ginilah bang. Kayak gini nak tengok tu TV seronok. TV tak TV. Akhirnya dia khabar. Period. Apa? Oh, period tadi tak khabar. Period masuk dalam bonek. Dengar dalam kereta. Faham? Duduk rumah tak boleh. Faham? Ni barulah kita gini. Tapi taklah jadi gitu. Baru kita ni akhirnya isteri dan anak kita akan tengok. Begitulah kelebihan kita tegas. Tegas bukan menyeksa anak bini. Tegas, ada perkara tegas. Sampai masa kita buat pergi makan angin, berkelah, melancung dan sebagainya. InsyaAllah yang kita tak sempat jawab, kita jawab malam esok di Kanga Perlis. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini mendapat keberkatan daripada sisi Allah SWT, yang baik daripada Allah, yang salah daripada diri saya sendiri. Terima kasih kepada pihak masjid yang sudi membenarkan saya untuk memberi sedikit tazkirah.
dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakyan wa la mahruma. Rabbana dhinna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi